Next station, Ubay Central. Station berikutnya, Ubay Central. You have arrived at your destination. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alamak, Allah isau tomo. Hang dengar hangnya dengar semua. Jadi guys, selamat datang ke Ubay Central. Ya. Podcast yang sangat-sangat mendapat sambutan yang padu. Hampir 500,000 views. Betul. Di China. Okey, kepada korang yang layan podcast ni, bolehlah suruh kawan-kawan korang tengok juga podcast ni kan. Sebab bagi mengisi masa lapang anda kan. Sebab podcast ni berilmiah. Betul. Betul. Macam kat TikTok macam buat live. Okay guys, macam biasa kita akan membincangkan 5 topik yang saya sendiri pun tak tahu lagi topik dia apa. Ayo. Tak tahu Tak tahu. Okay. Hang tahu? Aku pun tak tahu. Aku tak tahu. Okey, macam biasa jangan lupa untuk dapatkan tiket Sheila Hamzah di Genting Highland. Live in Genting Highland pada 15 Ogos 2026. Tiket masih lagi dijual. Tak lama lagi ni tuan-tuan. Tak lama lagi ni tuan-tuan. Bulan Ogos. Dan ia mungkin menjadi konsert terakhir buat Sheila Hamzah di Malaysia. Di Malaysia. Kerana dia akan berhijrah. Apa yang saya dapat tahu daripada info daripada suami dia. Suami dia bagi tahu apa? Suami dia bagi tahu mereka akan berhijrah ke negara China tahun depan. Aduh, tak dapat jumpa lah. Ha? Susah lah nak jumpa lepas ni. Senang. Senang nak jumpa, senang juga tak jumpa. Macam gitulah hasil kisahnya. Jadi dapatkan tiket Sheila Hamzah. Tiket masih lagi dijual. Ada beberapa slot tempat yang dah sold out. Dan ada beberapa yang masih lagi belum. So kalau jenis yang duduk depan tu belum lagi. Tapi VVIP kita pun bukannya mahal. Berapa ringgit kan tahu? Oh alam. Tengok di poster guys. Saya pun lupa. Aku rasa mic hang kena macam ni. Kena dekat sikit sini. So yes, hang apa dia projek-projek terkini? Projek terkini alam sekarang banyak menjaga orang kata anak satu saya, anak sulung saya. Okey. Banyak bagi masa kat dia lah. Bagi masa kat dia. Bila dia makin besar saya rasa macam dia makin lain. Kan orang kata setahun yang pertama ni banyak kalau masa dengan anak. Sebab hang takkan dapat dah watak baby tu lagi bila dia dah besar. Macam tu lah orang kata. Betul. Jadi setiap kali aku nak keluar pergi kerja ke apa, aku macam berat nak tinggal. Berat nak tinggal. Anak hang berat berapa? 8 kilo. 8 kilo pun berat. Tahu nak cakap apa. Okay guys, so kita dah recap dah sikit. Tak ada apa pun nak promote Betul. Itu je lah. Kebab jualan Spiderman semua macam biasa guys. Okay. So kita terus beralih ke soalan kita yang pertama. Ini dia. Soalan yang pertama berbunyi, malam ni macam ada bunyi macam nice. Kenapa Gen Z selalu dipersalahkan? Kita Gen Z ya? Kita Gen Z. Kita super senior Gen Z. Kita Gen Z. Kita Gen Z. Tapi kalau hang tengok rupa lebih pada millennial yang betul-betul senior. Kita Gen Z ya? Kita Gen Z. Kita 98 guys. Okay. So kita Gen Z lah. Dan kenapa setiap ada perdebatan, setiap masalah yang timbul, pasti Gen Z ni. Betul juga no. Macam contoh apa, pukul gaduh kat sekolah. Budak-budak Gen Z sekarang. Budak-budak Gen Z. Dia kalau orang tua-tua panggil apa? Millennial lah. Warga emas. Tak tahu lah. Kita Gen Z, Gen Y, Gen X lah. Gen lain lah. Mungkin kita dipersalahkan disebabkan mereka rasa zaman kita lain dengan zaman mereka. Contohnya misal zaman aku dulu mana ada bully macam ni. Kita bully relax basuh baju. Zaman ampang main tekap setrika apa semua. So dia macam kau lain. Dia pun lain lah bro. Depa dulu tak ada internet. Kita ada internet. Betul tak? Entah-entah depa lagi teruk apa. Betul. Kemajuan depa mungkin orang kata
kata forensik mungkin low lah dulu. Tak berapa maju. Tak berapa maju. Macam zaman kita dah tak berapa maju. Betul tak? Dan tu logik tu. Sebab zaman sekarang zaman viral kan? Sebab bila contoh kita dibuli, tak dapat keadilan, kita viral kan. Kalau zaman dulu SMS pun kena bayar. Betul. 10 sen. Kena buat hotlink 85. Kalau hang nak WhatsApp nak message, kena naik atas bukit kalau balik kampung. Betul tak? Cari line. Jadi berita tu sampai cepat. Dan ada berita yang tak ada orang pun tahu. Betul. Kena bunuh ke, kena apa ke. Kena sesuatu yang teruk lah. Dia tak viral dan tak semua orang tahu. Tak semudah sekarang kan. Macam sekarang ni hang jentik anak orang, esok viral lah. So itu aku rasa mereka membanding-bandingkan. So zaman tak sama kan. Zaman tak sama tuan-tuan. So Gen Z tak salah. Gen Z sebenarnya lebih loud. Tapi ada Dan betul. Bagi aku Gen Z sekarang macam aku tengok kan, dulu kita tak berani nak speak up Gen Z berani. Walaupun kita Gen Z, tapi kita Gen Z yang senior. Tapi untuk bersuara tu takut juga sebenarnya. Sebab kita di zaman yang berbeza. Hang jangan buat main. Hang silap lah macam tu. Ada tu lelaki tu kita tengok kat track tu. Lelaki masuk rumah dia, nak masuk rumah dah. Dia keluar pap. Faham tak? Kita di situasi mesti kita tercengang. Yang buat apa? Kan? Tapi dia terus terus lempang kepala. Maksudnya depa terus straight to the point tau. Ni masuk terus. Kau datang rumah aku kenapa? Tak, yang Denny dulu. Okey. Lepas tu? Tak, kau masuk rumah aku kenapa? Tak ada jumpa yang Denny dulu. Kenapa nak jumpa dia? Dia kenal aku. Kenal nombor. So? Apa kena mengena? Kau ni bodoh ke masuk rumah orang? Tapi itu yang dia pump tu kena kat nyamuk. Lepeh nyamuk tu. Serius. Memang sedap siap bunyi tu. Kau ni bodoh ke masuk rumah orang? Itu kalau masuk dalam boxing tu follow. Follow belakang. Kan tak boleh. Boleh cacat budak tu. Boleh cacat. Tapi memang Tapi bunyi dia sedap. Aku suka lepek punya dia. solid guys. Dia berani lah. Bagi aku macam ish budak lah. Kalau aku kan contoh ada orang tahu bah. Kita tengok kat CCTV, siapa tu macam kita macam kita nak bertindak ke? Kita freeze lah. Tapi orang yang ada fast respon ni power. Tapi kebanyakan budak-budak zaman sekarang lebih cepat. Bagi aku nampak memang. Dan banyak juga yang nampak macam kita nampak macam introvert semua. Tapi mereka lebih cepat lah. Dan lagi satu, diorang ni handphone pun cepat. Contoh kan, macam aku tadi aku baru gaduh dengan apa ni, road range dia. Ada. Ayuh. Dia ajak turun lah. Dia ajak turun. Tu aku macam, benda dulu sini lah brother. Dia tak tahu aku pakai EV. Senang pecuk. So benda tu kalau dapat kat Gen Z, terus dapat kat kita yang senior Gen Z ni, kita macam dah gaduh, dah dalam kereta dah panas ni. Kenapa lah aku tak rekod tadi? Kenapa tak rekod tadi? Tahu kita baru kita tahu dia ni salah. Tu saya rasa betul lah, peredaran zaman tu memainkan faktor penting lah dalam Gen ni. Dan Gen Z selalu dipersalahkan dalam semua perkara. Dari segi pendidikan lah, apa benda lah semua kan. Tapi hang kena realise yang duk attack Gen Z ni adalah Gen X, Gen Y. Dan mereka ni jugalah yang membesarkan Gen Z. Betul. Kan? So tanpa mereka siapalah Gen Z sekarang ni? Gen Z sekarang adalah hasil didikan mereka. Kalau mereka nak cakap Gen Z masalah, yang jadi mak bapak sekarang bukan Gen Z. Bukan Gen Z. Betul. Sebab yang Gen Z yang baru jadi mak bapak, anak-anak mereka ni adalah Gen Alpha. Maksudnya Bang Bang, Mona Lisa, ataupun Tung Tung Sahur. Tu Gen apa tu? Tu apa je apa? Tung Tung Sahur. Apa tu? Wah lah, aku pun tak tahu apa tu. Tapi dia pada Tung Sahur 6-7. Oh, 6-7. Aku pun pening sampai menteri pun buat itu. Yang menteri tu. Tu dia mungkin dia Gen Y tapi otak Gen otak Alpha. Pasal menteri yang tu kan. Saya tak ada apa nak komen lah, cuma
satu tindakan yang bagi aku macam Try hard. tak. Nanti sensor. Hang dah bagi jawatan cantik. Bro, apa orang tanya boleh buat-buat lawak? Tak mencerminkan hang punya jawatan bagi aku. Hang punya orang cakap standard hang tu sebagaimana faham nak buat macam tu kan. Boleh je tapi kau terjemahkan dengan cara lain. Macam tu tengah bagi ucapan, selitkan sikit. Cuba time tu lawak. kita kau kena macam mana cakap? Cuba Pandai, time tu pandai. kita ambil video dia, kita terus target. Macam ni ke Gen Y? Gen Y Betul. Lebih kurang. Gen Y millennial. Dia pun takkan mengaku. Dia tu dia seorang Betul. jangan pukul rata brosku. Sebab diorang selalu salahkan Gen Z. Geng-geng yang sauk duit zakat bukan Gen Z. Uish. NGO yang sauk duit-duit orang ni. Gen mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan Yang puan-puan, luluskan Rohingya bukan kita. Gen hampa. Kan sebab itulah kita tak boleh pukul rata. kita tak boleh gen kau lah ni, gen kau. Dia pasal individu. Ya betul. Dia individu je. Tu pasal Rohingya tu Ni nak shout out lah Shout out. pada Awi MBR. Hui. Dia memang berani bosku. Berani satu hal, solid satu hal, and then stigma yang dia buat tu mula nampak macam parody. Anjing kan. Lepas parody orang bahan dia, oh this is not cara, this is not cara Malaysia buat tu, buat ini, Abang Koroy kan. Tapi berapa banyak tempat yang dah datang pengok kuasa hasil daripada Abang Koroy. Hasil daripada dia buat. Aku sejujurnya memang melimpah luah. Memang melimpah ruah lah geng-geng Type R ni kan. Hai, bukan TR lain lah, jangan marah. Budak-budak Honda bukan betul. Honda deh. Tapi betul Type R ni kadang ada yang keterlaluan. Betul. Dia and then dia betul lah hang masuk under UNCHR, and then even Bangladesh ada yang masuk permit kerja semua. Kami Malaysian tak marah kalau kau datang dengan cara yang betul. Betul. Kau pulang cara yang betul, kau buat negara ni negara yang kau datang cari makan ikut undang-undang, we are okay. Kalau hang dah buat negara ni macam negara bapak hang, Dengan bapak kau. dah hang kunyah-kunyah sendiri, hang puk sana, hang bukan bayar duit majlis. Hang LHDN pun tak bayar. Betul. Cukai apa benda semua tak bayar. So Hak kawan aku hak naik lori tu pun cecet nak bayar duit cukai. Sebab gaji dah cecah 3,000, kena bayar cukai lah. Oi, dengar suara Sheila. Kena tutup pintu bosku. Rap, tolong tutup pintu Sat. Dengar suara Sheila. kuat sangat. Kalau nak Tak podcast okey, borak. Tutup pintu lah, okey. Lepas tu, hang tahu nak cerita pasal Rohingya ni. Aku baru dapat tahu. Dulu sebelum saya kerja masjid tu, saya kerja jaga tafiz Sat, dengan jaga kedai. So ustaz ni dia tegaskan yang dia adalah Pakistan. So aku macam muka tak nak macam Pakistan apa semua. So tanyalah anak dia apa semua. Anak dia ada IC. Okay. Aku tanya kenapa, dia kata dia kahwin dengan mak dia orang Melayu. Dia kahwin dengan orang Malaysia. Lepas tu dapat 2 anak, cerai. Lepas tu dia dapat IC lah kawan ni. Dan dia tak mengaku dia Pakistan. Dia ada Rohingya. Bro, dia ada bisnes dan aku jaga bisnes dia. Dia setiap kali dia order barang dekat Pakistan, dia order home party. Aku rasa dalam 20,000, 30,000 setiap bulan. Masyuk gila. Masyuk bosku. Ni adalah Rohingya. Tu rezeki dia, saya faham. Dia pun bayar LHDN pun semua. LHDN aku tak tahu lah. Tapi dia bayar, dia ada buat proper lah. Proper business lah. Proper business. So yang aku jaga tafiz dia ni, bini dia semua Rohingya. Dia ada 3 bini ke 2 bini lebih kurang tu semua Rohingya. Dan mereka memang macam biasa orang cakap dekat dalam track beranak pinak. Memang mereka beranak pinak cik. Dia memang Depa tak ada memang family planning punya. heavy punya. Heavy duty. Heavy. Apa orang buat bro, duit ada bro. Betul juga. Duit kan? ada. Duit Lepas tu ada. pi beranak pula klinik kesihatan. Relax RM30 balik buat peace, depo. IC dah ada. Aku baru betul. Ni sebab dia isap sirih pula dah. Pelik isap Makan sirih. sirih. Makan sirih. Pakistan tak makan sikit. Pakistan tak.
Pakistan tak Pakistan boleh mungkin ada bau, tapi depa bersih. Depa sangat-sangat bersih. Dari segi makanan. Pakistan bau masjid. Dia ada bau Ni atas sikit. Ni atas sikit. Tapi depa memang bersih. Aku kenal depa bersih sebab aku banyak keluar tabligh kan. Depa ni kalau depa aku datang hanya masjid, depa akan ni dulu kita panggil apa orang panggil depa akan aku tak ingat nama dia apa. Sparring. Ikram bukan sparring. Ikram. So depa akan masak makanan, depa akan sediakan ni, depa akan sediakan tu. Kita tak payah buat apa. Kebaikannya Pakistan. Depa bersih, makanan Tapi sedap. dia pun makan dulang semua dia dah biasa. Dia dah biasa. Tu memang dia orang punya culture. Tapi hang dapat kerja dengan Rohingya tu, aku rasa salah satu faktornya adalah sebab hang pun lebih kuat. Oi, tadi tu gaji 1,000. Kerja pakai nak mampu je oi. Ambil anak dia, jaga kedai dia, jaga tapi. Guys, sebab Rohingya bayar lokal buat kerja RM1,000. Oi, tadi tu apa tu? Kalau hang cakap saya Rohingya, mungkin 1,500 gaji hang. Tadi tu aku cakap, "Uish, kalau aku tahu lah." Rohingya. Geram lah. Sebab aku bertahan 8 bulan, 9 bulan enggak ah. Last tu aku dah tak tahan betul. Dia ada order banyak. Tahu? Ada order banyak. Order tu pula aku hantar naik motor, kotak-kotak banyak. Lepas tu aku tak sempat hantar. Anak dia dah datang. Bang, hantar saya balik rumah. Aku pun hantar balik rumah. Habis kerja pukul 7 semua. Esok tu dia call, kenapa tak hantar lagi? Cuba teka, dia tanya hak mana. Hak aku tak hantar tu. Aku dah hantar dalam 9. Ada lagi 2 tak hantar. Dia tanya hantar tau. Aku dah tak tahan. Oi, babi, anjing. Tu semua. Aku maki semua. Satu office sebelah tu dengar tau. Habis aku maki, pak. Aku tutup. Habis aku maki tu, lepas tu aku tutup handphone. Aku cakap saya nak berhenti. Lepas tu kan, aku balik madrasah. Aku balik madrasah tu, aku nak minta maaf kat dia. Sebab aku jenis macam tak nak berpanjang-panjang. Aku minta maaf kan, dah settle. Habis tu aku minta maaf, aku ketuk-ketuk barang. Dia kata, kenapa marah-marah? Kenapa you marah-marah? Cakap tak ada marah apa pun. Cakap saya dah tak tahan dah kerja ni. Cakap saya memang kena berhenti. Cakap tak apa, pergi angkat kat barang apa semua. Aku bagi kunci semua. Aku nak angkat barang tu, budak Taufik datang. Bang weh, semak dia bang, budak Taufik datang kat aku. Cakap pasal apa? Ustaz buka loudspeaker. Satu Taufik aku jaga tu, hak jaga jadi warden tu. Semua dengar aku maki dia. Tapi the moment hang maki dan satu Tafiz dengar dan budak Tafiz cakap, bang terbaik bang. Maksudnya dia memang Maksud mereka pun tak tahan lah. Dia pun ada shot lah. Dia macam, tapi aku jenis tak malam panjang-panjang lah. Kan kita nak panjang-panjang apa, aku minta maaf, aku berambut kan. Dia pun dah bagi makan, dah bagi apa, aku minta dia halal saja. Tu saja. Tapi dia nak cakap apa, macam mana nak cakap? Bukan modus operandi dia punya style macam mana dia nak dapat kad tu. Oh, tu Allah Alam. Lama macam Under table ke apa ke, tak tahu lah. sebab dia memang kahwin orang, dia memang cari orang Melayu. Dia akan cari orang Melayu dulu. Dia tu Rohingya kan. Aku ada sawit lah. Tanah sawit. 3 ekar. Batu pahat kat Johor tu kan. Lepas tu masa mula-mula nak berkecimpung dalam bidang sawit ni kan. So aku berborak lah dengan semua orang. Borak-borak itu. Lepas tu ada orang farmer apa yang daripada kerajaan. Sini kebanyakannya sawit Bangla punya. Uish, Bangla punya. So sawit ni sebulan hang boleh kutip hasil. Sebulan kutip hasil ikut bulan. So hang boleh, contoh kan, hang hantar sawit, lepas tu hang boleh, contoh lah, bulan ni 800, bulan depan 700. Hang boleh staykan ataupun hang boleh ambil setiap bulan. Oh, faham. Bangla tu 2 tahun tak ambil. Wow. Gila. Dan mereka kahwin dengan orang Melayu. Dia kahwin dengan orang Melayu. Okey. Sebab tu dia boleh. Okey, satu lagi nak. Macam bila kita tengok kan, adakah wanita Melayu ni memilih untuk berkahwin dengan foreigner ataupun Bangla dan sebagainya, adakah sebab kerajinan mereka mencari duit? Mereka, yang aku perasan lah, aku punya tailor Bangla juga kahwin dengan Melayu. Mereka memang rajin. Dia rajin cari duit. Dan aku rasa nothing dekat Bangladesh yang ada untuk mereka. Faham tak? Faham. Contoh
anak yatim piatu. Kerja gila babun kat Bangladesh. Datang Malaysia, okay, aku memang nak duduk sini, Nak settle down ni. nak settle down sini apa semua. Nothing tulus dah dekat Bangladesh sana. So pilih perempuan Melayu lah, ataupun warga negara. Faham. So aku rasa kat situ lah kot yang buatkan wanita kita sendiri macam okey lah. Tapi kalau yang jenis pakai sauk je, yang jenis pening juga tuan-tuan. Kalau jenis yang macam ada good look pun okey lah. Nak ada mix, nanti boleh main. Aku berani cakap mereka rajin. Boleh main ni Malaysia, naturalisasi. Tapi itulah, nak buat macam mana. Hakikatnya sebegitu. Kita doakan yang baik-baik lah untuk rakyat Malaysia dan bijak dan pandai memilih pasangan hidup. Oh, aku baca kat thread. Apa dah? Modus operandi kahwin dengan wanita Melayu atau wanita warga negara Malaysia ni bukan saja Bangla, Rohingya semua ni. Europe pun kahwin dengan kita. Tapi dia akan bercinta setahun apa kan. Dia bercinta apa baik. Dah kahwin nanti we live in New Zealand together ni bla 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 bla. Dah kahwin kat sini, bawa pergi sana, settle. Prostitution. Itu lagi takut dah. Prostitution. Itu lagi takut bro. Lepas tu jadi macam-macam lah. Aku baca macam so syndicate ni memang ada. Kan kita macam tengok even lelaki ke nampak perempuan Europe kan. Lelaki Europe macam baik ni perempuan Belanda kan. So kita macam okey ni pergi negara dia kat airport. Hang punya isteri pergi kat orang Mak Saleh, hang kat situ kena angkut, bye bye. Sama macam kes ni lah, kes apple lah, aku petik apple, petik anggur. Kan dulu kan rakyat kita menggila Itu dulu kes apa kerja Australia semua tu. Tu dahsyat guys. Bukan takat hang Australia ke apa kan. Kat Korea pun ada tau. Okay. Kobes. Raja macam sana raja kerja farm. Kita sebenarnya kita boleh buat duit lagi di negara Malaysia. Sebenarnya lah. Cuma bagi aku kan, yang aku nampak sekarang ni budak-budak muda Gen Z berani. Hang boleh tanya Gen Y ke apa ke, kalau hangpa jumpa budak-budak muda yang menega, depa memang pemberani. Berani letak duit, berani buat marketing, berani buat ni. Memang heavy lah. Kalau betul-betul menega, memang gila-gila menega. Kekurangan dia bila masuk market luar dalam Malaysia. Contohnya market China. Contoh lah. Oh, itu tak boleh lawan lah. Memang kita tak boleh lawan. Bro, dari segi kapasiti depa dengan kita, contohlah production depa kat sana kan. Depa masuk Malaysia hanya untuk jalankan production yang di sana. Betul. Okay, kilang dah jalan. Dia kebanyakan bisnes China. Dia orang masuk Malaysia ni, dia orang sewa je satu gudang. Betul. Sewa satu gudang, hantar barang, letak barang daripada China. Yang buat live semua orang kita lah. Hang masuk akal lah. Saya pergi China. Okay, saya tengok spek. Spek mata, kacamata. Macam-macam kacamata. Intinya kacamata. Intinya kacamata. Mudah lah. Kacamata tu tuan-tuan, saya cek, saya beli. Jatuh dalam RM4, RM5. Masuk Malaysia, aku tengok TikTok shop, kacamata yang sama RM4, RM5. Cuba tuan-tuan fikir ni. Saya beli sana, burung. Masuk sini pun harga burung. Hang beli RM4 sana. Belum duit kargo. Ya, belum duit kapal, belum duit settle ini pun semua. Aku macam how dapat harga tu. Macam kita kadang-kadang kita tengok barang tak masuk akal dalam TikTok shop ni. Tapi tuan-tuan kena tahu, itu bukan seller dari local Malaysia. Seller. Yes. Tapi as a pembeli, lantak kalau hang kan, hang mesti murah. So tak tahu nak salahkan apa. Kita tak adalah boleh salahkan apa. Cuma contohlah macam Gen Z yang minat berniaga dan sebagainya. Ni lah bisnes. Bisnes kecil yang baru nak naik. Contohlah abang akak, saya nak berhenti kerja. Saya nak pencen, saya nak berniaga baju ataupun nak berniaga apa-apalah. Sekian. Sakit dah. Kan? Untuk lawan kompetitor, kecuali makanan aku rasa selagi ada rasa, hang boleh letak harga. Plain t-shirt RM3, RM3. Itu harga sana tuan-tuan. Angkat 50,000 pieces, baru dapat RM3. Baru dapat. Dekat TikTok shop, hang beli selai RM3.
Cuma bagi saya mungkin orang dapat asal agak barang murah. Kita dapat cut cost dan sebagainya. Cuma untuk bisnes punya circle ataupun bisnes punya community kurang sihat. Nah, dia kurang sihat lah. Betul. Kita nak bersaing dengan hak besar memang tak lepas. Dan besar tu bukan besar Malaysia. Kalau besar Malaysia tak ada masalah. Betul. Kan? Besar luar, duit bawa keluar. Orang panggil, apalah kau belajar ekonomi dulu. Oh ya ada. Duit keluar. Export, import. Dia lebih banyak duit keluar. Pola ke apa tah? Pola ke penyata apa? Bentuk T tu. Account. Allahualam tapi macam itulah. So itulah dia guys. Daripada Gen Z sampai ke China. Berapa minit dah? 26 minit. Daripada Gen Z sampai China 26 tak, minit. repair tu tadi lama. Repair lama tadi. Tadi kita orang repair mikrofon. Okay, so guys, itulah soalan pertama yang berkait rapat dengan segala hal. Sampai Gen Z dipersalahkan, sampai China dipersalahkan. So jagalah keluarga anda masing-masing. Kita doakan komuniti bisnes dalam kita sihat, kan, dapat bersaing secara sihat, dan kalau boleh dapat bantuan daripada Menteri G. Tapi-tapis lah kan. Jangan nak bawa masuk semua yang boleh masuk. Okay, apa pun durian. Apa pun kita perangi type R. Kita ke soalan yang kedua. Kita kembali lagi. Yes, soalan kedua kita. Panjang lebar tadi kita pergi So soalan kedua kita berbunyi. Apa pembelian hang yang paling berbaloi selama hang hidup hari ni? Dan apa pembelian yang paling tak berbaloi? Kita mulakan dengan pembelian yang berbaloi lah. Paling berbaloi sepanjang saya hidup. Lain daripada Alza nak boboh tu. Zora awal sikit. Saya jenis susah nak belanja, tuan-tuan. Saya berkawan dengan 2 orang ni, tuan-tuan. Mamat dengan Ubay. Belum-belum kawan, mereka ajak saya beli barang-barang jenama. Untuk kepuasan. Apa? Kepuasan diri. Apa? Salah. Mamat ajak aku. Hang ajak aku. Mamat suruh aku ajak hang. Mereka ajak saya. Tapi saya rasa macam sebab saya tak biasa untuk berbelanja benda mahal macam ni. Kita nak waktu tu kan tengah hype. So nak bagi branding. Branding. Lepas tu hanya self reward. Self branding, self reward. Cuma aku time tu macam dia tak ke arah brand sangat pada waktu tu. So saya ni macam yelah, baru rasa-rasa duit. Betul lah. Naklah macam keluar kasut Nike 400 boleh beli. Spek Dior 3,000 Ada lagi boleh beli. Ada lagi. Like new nak. So hakikatnya tak guna pun. Hakikatnya lama kita itu kan. Cuma aku tak ada percaya barang macam tu. Tak banyak lah. Saya yang paling baloi bagi aku, yang paling besar aku pernah kereta. Umrah mak aku dengan bapak aku. Tu bukan barang. Aku tak ada barang. Aku tak beli barang. Kau nak aku tunjuk barang kau? Apa yang nak cakap? Barang dia macam kereta tu satu motor apa. Kalau cakap pasal umrah, aku menikah dengan Sheila Hamzah lagi baloi lah. Macam mana nak cakap? Tak tahu aku barang. Pembelian baloi. Tak rasa hang beli kereta tu baloi ke? Baloi lah. Tapi tu standard lah. Standard? Maknanya tadi hang cakap jangan cakap pasal Zora. Okay, selain Izora. Aku jenis bukan berbelanja heavy sangat lah, Bay. Macam mesin heat press. Itu. Pembelian. Aku buat bisnes, aku rasa semua baloi. Sebab tu bini aku lalu marah aku. Sebab aku kalau kat bisnes aku sanggup heavy. Macam tu lah, mesin 40,000 lah tak berjalan. Mesin DTG 40,000 for sale. Okay guys, boleh buat DTF juga. DTF lah apa dia? Boleh buat DTF juga. Kalau pandai guna, dia punya heat print heat dia mahal. Dan nak let go 15k je. So kalau ada yang buat business printing boleh tiba-tiba promo. Tapi purchase aku kebanyakan besar-besar semua aku purchase kat business. Sebab aku memang paling besar business tu lah, mesin tu. Paling besar ni kurta. Raya tahun lepas. Berapa? 100,000.
Tak habis. Nak habiskan 2 tahun tuan. Gila. Tapi macam tu lah. Aku ni banyak Business macam tu lah. bini aku, mak aku pun marah aku. Aku dekat bisnes memang tak tahu kenapa aku tak boleh kedekut dengan bisnes macam tu. Kadang-kadang macam bini aku, buat apa nak shoot sampai cakap, ni marketing, ni. Macam tu lah. Macam ni lah. Kita dah kawan lama. Hang anggap je aku bisnes. Spend dekat hang. Barang aku tak beli dah. Tapi kalau hang tanya yang paling rugi aku rasa tu Cafe Racer. Saya ni tuan-tuan. Itu pembelian paling rugi yang paling tak baloi. Dan itu putus cinta bosku. Dengan? Tak cerita. Tak ada. Tak. Time tu Dengan? Abi. Time tu macam broken lah. Broken. Ubay pula dah. Tok kata, yes, beli je ya. Hang kan nak beli motor itu. Aku sebenarnya susah nak beli barang hari. Dia macam tu. Saya memang kedekut dengan dia sendiri tuan-tuan. Tapi kalau dekat mini apa semua boleh lah kan. Lepas tu ada pula dekat BSP tu orang nak jual Cafe Racer. Time tu tengah hard Cafe Racer, 10,000 mak aku beli. Lah dia tu menggalai kat rumah. Cafe Racer dia, saya rasa dia beli. Hang naik berapa kali? Aku dulu time bujang banyak kali pakai. Aku pergi, tapi sakit jubuk rasa getak. Jubuk rasa macam kebah. Kena pula jubuk hang jenis tebal kan. Jubuk pula white. White. Jadi kalau shoot tu kena 0.5. Kau nampak penuh jubuk. Kau ajak lah budak dia tu tuan. Saya itulah paling orang kata paling aku rasa apa benda paling tak baloi dia lagi satu dia ni kan apa clutch. Clutch. Aku pula jenis kaki Kaki tangan, clutch tangan. Bukan pakai kaki ke songket tu. Itu gear. Clutch yang tarik kat sini. Ni tarik lah. clutch masuk gear. Sama lah tuan-tuan. Yang penting aku serabut dengan motor tu. Lepas balau saya tak pakai nak jual tu kau. Asyik promo je. Cafe Racer 10,000 for sale. Beli 10 jual 10. Jual nak jual 5. Market dah 5 dia jatuh lah. Okay, 3,000. Murah now. Okay. Kalau hang macam mana? Apa yang berbaloi? Kalau tadi hang cakap tak boleh cakap pasal uberahan. Patutnya boleh campur sekali. Apa yang hang rasa purchasing walaupun mahal tapi tak, sebab kita looking for sentimental barangan, materialistic. Faham. Kau memang materialistic. Red flag. Ya bro. Nanti tu. Oi, thank you my brother. Okay bro. Thank you bro. Tengok kamera. Cakap bagi sedikit kata-kata. Apalah benda tak. Tapi saya macam relax. Saya nak tidur lah. Okay. Nak tidur. Salam guys. Salam lu. Sorry clan guys. Thank you my brother. I love you my man. Okay. Goodbye man. Okay, good night man. Okay, kalau macam aku, pembelian paling berbaloi aku rasa adalah kereta tu kot. Kereta Mercedes. Sebab tu aku rasa sangat-sangat berbaloi lah. Sebab impian hang kan? Bukan orang teringin lama kereta tu. Impian satu. Macam kereta mamak pun teringin lama. Aku kan jenis tak minat kereta. So bila tengok lelaki-lelaki lain macam, aku impian ni macam sepupu aku impian Skyline. Macam hang impian Mercedes. So bila lelaki angkat tu, aku cakap dia kalau ada duit dia akan angkat juga kereta yang dia impikan tu. So aku rasa macam mungkin orang rasa macam tak baloi angkat hang mahal bye. Tapi bagi diri hang rasa kepuasan. Dia bukan pasal brand tu ke apa. Dia bukan pasal brand. Aku sebenarnya Merc tu dia ada sentimental. So aku rasa sangat baloi. Sebab duit depo Merc tu ada duit arwah mak aku ke. Al-Fatihah aku dah mau ubayan kan. Ni apa shout out ke? Oi, main aku cakap betul-betul. Tak. Dia biasa. Macam tu. Dia arwah mak. Okay guys, sedekah Al-Fatihah ni. Guys, Al-Fatihah pada mak. Salah style lah, salah intonasi. Okay, Al-Fatihah kau dah mau arwah mak ubat. Macam tu. Hang ni tak jadi sentimental lah bro. Okay, sebab dia bukan nangis sebab arwah mak. Sebab kelakor. Dia sebab ada duit mak arwah mak aku sikit. Lepas tu
arwah mak aku dapat naik kereta tu 2 kali je. Oh. Lepas tu aku cakap dia, mak nanti masa kereta tu kan kecil kan, sport kan. So mak nanti sihat boleh naik Merc mak. Ubay dah buat ni. Okey boleh. Pok tak sempat naik. Aku Sebab tu hang sayang nak jual walaupun susah macam mana pun. padahal kereta tu dulu aku beli kat 200,000. Sekarang market kereta tu 80. Sebab kontika kan dia harga cepat turun. Tapi macam-macam aku buat dalam tu. Aku tukar ni. Total aku habis kat kereta tu 100. Oh yo. Tukar seat, tukar rim, brake pad. Sayang lah kan. Sayang lah bro. Tapi kalau ada orang nak beli 400 aku harga kena tak logik lah 400. Macam apa benda syak ni 400 lah. So itu yang berbaloi lah bagi aku. Kalau yang tak berbaloi banyak. Sebab hang tahu lah aku punya belanja. Saya pun pening dengan kawan saya ni. Saya nak nasihat tak boleh. Dia punya duit asal bayar rumah. Oi, ni apa? Ada dapur arak. Ada skuter unggu lah. Tak ada. Sebab aku punya minat terhadap automotif ni sangat kuat lah. Sebab dulu bapak aku ni jenis mekanik. Mekanik yang Bapak hang mekanik dia mekanik yang aras tinggi punya. Dia bukan yang aras rendah macam tu. Bapak hang mekanik Aku baru tahu tu bapak hang mekanik. Dia macam Ni macam mekanik. dia aku tak tahu nama pekerjaan dia tu apa. Dia kerja Subaru dulu. Oh yo. Subaru. Lepas tu bila dia dah lama kerja jadi Sulama lah. Oh, Dia baru, kira macam pomen lah kan. Dia macam saintis kereta. Oh, So bila kereta daripada Japan datang, dia yang akan test dulu. So dia buat komputer ni apa semua. Lebih kurang bapak aku. Proton QC. Hang tengok. Setiap kali bapak aku buat QC, aku tak tahu dia try, tapi dia kata time muda tu dia akan naik kereta. Apa washing machine? Dia akan try kereta tu sampai macam ni. Yelah. Memang macam tu lah. Kalau korang tengok kat YouTube apa kan, macam naik bongo yang rapat, test sampai ni. Tu kerja-kerja bapak aku lah. Dia main drift apa. Dia ada lesen lumba. Hayo. Bapak aku. So macam daripada kecil tu, macam kalau keluar dengan family, nampak kereta smart kan. Mak aku semua mahal ni. Apa tu? Nanti orang kaya apa? Nanti dah kaya boleh beli. Aku selalu cakap tu. So sebab tu aku beli sikit. Faham. Sebab mula beli Hot Wheel, tak boleh bawa. Hot Wheel jangan main weh. Orang kalau take Hot Wheel, aku tengok kawan-kawan, So bila dah besar ni kan, so nampak kereta, ni KE 30 Corolla, beli. Celica, beli. Aku target Ferrari. Tapi Ferrari sampai 1 juta, 2 juta lebih kan. Kalau aku rasa kalau aku beli Ferrari tu antara pembelian yang tak berbaloi aku. Yelah. Mahal dan boleh naik 2 orang. 2 orang kan boleh naik kan? 3 boleh. Kalau badan saya kecil sikit macam hang tak boleh. Tapi pembelian yang tak berbaloi aku rasa tak ada kot. Tak ada. Sebab okay, ada orang macam tu. Dia takkan mengaku. Kepuasan diri tu. Dia rasa puas benda tu. Hang rasa apa yang aku beli tak berbaloi? Macam kalau yang tak berbaloi betul aku rasa spek Dior tu. Tu tak tu. Aku rasa barang-barang pakai buang. Baju ke apa yang branded. Baju kalau beli mahal, bagi aku rasa dia sangat tak berbaloi lah. Aku punya limit untuk baju t-shirt 100 lebih 150. Standard kan, local brand 129. Kemeja 200. Standard lah 199 Zara apa semua. And then blazer semua standard lah 1000 kan kalau betul cutting. Dia kalau branded macam luar negara 200-300 dia macam vintage punya barang apa aku still okay ke. Betul. Dia cecaki tu aku macam aku rasa kalau contoh baju Levi's collab Dior collab LV 8,000 lebih t-shirt. Tak boleh. Ya betul. Melainkan hang collector lah. Kalau hang collector hang kasut ke memang apa. ada jenis orang apa seluar Levi's geng-geng jeans ni jangan buat main Nike Dior. Aku pernah masuk satu live Levi's punya barang. Tanya berapa bang? Lawa. Ini barang bawa apa, kepala kain lah apa bang. Ini abang offer harga bang. Offer harga. Aku tak tahu. 300 bang.
Tumpah aku macam Kena marah. 300 ni. Bang agak-agak lah bang. Atas Abang tak lagi. kenal barang abang. Lepas tu 300 pun apa bang, apa macam jangan main-main abang. Betul macam saya tak reti. Abang offer lah atas lagi bang, atas lagi. Aku macam kau ni kau buka je lah harga. Sekarang lepas tu harga tu dalam 1,000 lebih apa dah. Oh. So tu gua tak kena barang lah. Orang kena barang je tau, value dia. Tapi other than that, barang-barang yang berbaloi dan tak baloi tak ada lah kot. Tapi apa barang yang hang nak beli Yang nak beli. sekarang yang hang kumpul? Aku kalau yang betul-betul aku teringin nak beli caravan. Caravan. No. Ada rumah dalam dia tu. Oh tu yang tanda. Yo, ada tanda, ada tempat masak. Teringin Cik Mat. Aku kalau dengan bini aku bosan-bosan buka YouTube. Buka YouTube. Kayak caravan. Buka tengok caravan punya style kan. Depa pergi camping apa semua. Seronok lah tengok. Tapi value dia aku rasa 180, 200 dah. Value caravan kalau hang ambil yang lama Harga. sikit, hang modify balik, okey je. Kan? Ada je yang 150 caravan lama. Tapi bagi hang berbaloi lah beli kalau andai katalah. Hang kalau lifestyle anak dah besar okey kot. Aku rasa. Anak dah 7 tahun yang Faham. boleh follow hang. Okey. Tapi depends on orang kat kadang. Ada je anak yang contoh baru setahun tapi dia boleh travel. Betul. Apa semua. Tapi kalau hang betul passionate, okey. Melainkan hang buat sama case lah macam cafe racer. Tu membazir lah. Tak tau. Hari-hari lah duduk kat kedai gap ni kau. Melainkan hang Memang jenis traveller sepanjang masa kan. ataupun caravan tu memang itulah kedai hang, itu tempat duduk. Hang menetap macam itu. Nomad lah. Kalau aku benda yang aku nak beli sekarang ni tanah. Tanah. Oh ya doh. Hak tu value tak jatuh. Hang pun nak beli tanah kan? Ya doh. Teringin nak beli tanah. Aku nak beli tanah kat cyber. Lot banglo 18,000 square feet, 2.2 million. Sekarang aku ada RM8. Guys support guys. Guys, infak guys. Aku follower aku 980,000 60,000. Seorang bagi RM5. RM2 cukup dah. Dua kali ganda. RM5 nak renovate rumah apa lagi. Andai dapat ditukar kan. Okay guys mana-mana yang nampak podcast ni RM5 RM5 okey jadi lah. Saya tak QR sini lah. Itu yang jadi kes 1 sen tu. Macam kita kan. 1 sen tu. 1 sen 5 sen. 1 sen 1 sen. Aman Shah. Gila tuan-tuan. Genius. 1 sen nampak macam biasa kan. Ditolak 1 sen. Tu genius. Kan. Dan okay, aku ada konspirasi ni. Orang-orang genius ni dia memang tak boleh dikenali di social media dan sebagainya. Sebab dia akan hilang. Hampir ke logik EV car kan. Kenapa sekarang baru muncul? Sebab kalau nak cakap masalah minyak mahal daripada tahun 2005, 2006 Dia dulu orang lagi. komplain lagi kan. Kan best kalau ada kereta EV. Kan ada kes yang kereta boleh hidup pakai ayak tu. Kawan tu pun mati juga. Ni dekat India ada ni kereta. Kereta betul. Lepas tu dia pakai macam arang ke apa untuk hidupkan kereta tu. Aku lupa. Macam kuari punya apa. Benda hasil bumi lah. Hilang. Memang betul hilang. Kan? Macam dia macam ada seseorang menghalang kita daripada Maju yang timing tak sama dengan mereka. Contoh sekarang tengah kereta EV kan. semua nak di EV kan. Mungkin one day tak mustahil pun. Ayak Tiba-tiba boleh bayar. Ayak cam dengan petrol. Macam tuti campur dengan petrol. Pak kereta boleh jalan. Anda kata betul lah. Kot-kot ni daun-daun ros ni blend masuk kereta. Faham kereta jalan. Weh. Asap bau bunga ros. Kalau guna bunga ros. Weh, time tu rakyat Malaysia akan bahagia. Betul. Sekarang naik. Hari ni menang. Anak Cina, anak India, anak Melayu, anak FIFA, Weh. semua anak saya. Rakyat sangat-sangat relief lah. Mungkin relief lah bahasa Inggeris. Apa dia? Masa kalau anda kata Release. release. Relief kalau ada cikgu tak datang. Relief.
Oh, lupa tu. Hang ingatkan aku tu sama-sama dulu. Cikgu relief. Relief. Tapi biasa cikgu relief cun. Cikgu praktikal. Betul. Aku kalau Sebab macam depa kan ni Muda. muda. dia zaman sekolah lah. Dah zaman kita dah macam mereka. Sebut pasal anak FIFA. Nampaknya Argentina marah Ke final. ke final. Tapi di saat video ni post, Argentina mungkin dah juara. Mungkin dah menang. Ataupun mungkin naik juara. Ha. Tapi the journey of Argentina ke final tu, a lot of spekulasi. Saya ni tak tengok bola. Tapi First saya tengok bola Egypt lawan Argentina. Hang bayangkan betapa marahnya aku dengan ketidakadilan yang dialami. Dan dia, saya bukan guys, tak suka Messi. Dan dia Dia bukan orang yang aku support Ronaldo, aku support Messi. bukan. Dan dia juga bukan orang yang support Argentina. Dia adalah fans yang okey, tengok bola hari ni. Dia tak sokong mana-mana pun. Tak, aku bukan heavy weh. Nak jadi cerita itu first match yang aku tengok. Player dalam padang yang hang kenal Messi saja. Player yang berang time tu. Ha. Aku kenal tu Mak Salah tu. So hang kenal Messi dengan Salah ya. Aku time tu memang aku kenal Messi, aku kenal Muhammad Salah. Tapi hang tak tahu Muhammad Salah mana satu lah mana. Aku tahulah dia Egypt, dia kan parah. Lepas tu aku tahu Messi, tapi aku bukan jenis yang penyokong tega. Semua aku tahulah, aku pernah tengok daripada punya klip semua kan. Di hari itu, di kejadian itu aku tak tahu. Aku tahu Messi memang power, team dia pun solid semua. Tapi ketidakadilan tu rasa macam terlalu aku marah Dia dibaran Bangun esok pagi cakap, apalah. Apa rasa tak adil dengan ni? tu hang tengok itu game tu lah. Aku memang Daripada awal layan. semua team kan, kebanyakan team aku tengok. Daripada first game pun Messi pijak kaki orang tu. Tak ada Tak apa. kena apa. Tak ada apa, tak ada itu ini kan. Dia bukan pasal Messi, bukan pasal Argentina. Mutu pengadilan tu. Betul. Mutu pengadilan tu. Dan aku Ronaldo yang Portugal. Aku okey je. Okey, Portugal out. Kalah tak apa Kalah kan. sebab hang memang main macam tai. Dan aku tak boleh nak cakap referee apa benda ni sebab memang Portugal main macam tai dengan Spain. Betul. Tak ada apa benda back pass semua. Okey, memang hang deserve untuk kalah. Betul. So bila Argentina punya tu untuk dekat quarter final, round 16 semua dia orang struggle. Tapi itulah dia jadi nak marah tu sebab ketidakadilan. Kita bukan benci Argentina, bukan benci Messi pun. Tapi bila tak adil macam tu, hang kalau bagi sama rata tak marah cik oi. Tak marah. Dan Aku sampai tahap kata, aku tengok Messi tengok Argentina lawan, malah aku nak jadi tu tau. kita yalah. Kita dah tahu macam tu lebih kurang. Tapi debate antara Ronaldo dan Messi ni aku rasa dia akan stay last long. Dah, dia 5, sampai 6, 7 tahun. Betul. Sebab dua ni memang the power best, lah. The best. Even zaman Pele, Ronaldo Nazario. Even zaman Pele. Pele. Zaman Pele waktu dah potong belum potong. Zaman sebelum sunat. So benda ni akan last long lah aku rasa. Dan dekat track fan Messi, fan Ronaldo, kalau jenis yang kurang bijak tu, kurang bijak betul weh. Depa punya debate, football debate tu boleh relax sikit tak? Macam aku macam cakap aku macam saja usik je. Banter, sambil banter kan. Sajalah aku tulis apa kat track macam patutlah apa orang panggil Ronaldo tu Penaldo sebab dia sepak penalti masuk. Messi kan sepak tak masuk. Fan Messi sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So saya pun tak faham ketaksuban fan-fan bola ni. Sebab aku bukan jenis minat bola tau. Contoh lah macam hari tu baru ni ada pakcik benda tau, orang duk pok dia tumbuk yang Bangla tu. Lepas tu aku macam yang gaduh. Chill lah. Biasalah hang dengan je aku dengan je hang kau dah kalah. Dah gitu lah. Jangan panas sampai naik tangan. Faham tak? Itu yang aku tak tu aku tak faham. Kita bukan Tara nak marah, saya cakap saya pun nak marah. Memang kalau apa-apa orang buat kat kita marah. Betul tak Bayak? Betul. Macam hang nak marah. Macam sila. Weh, tu manusia paling sabar aku pernah jumpa. Betul. Ubay tak sabar. Aku sabak benam. Dia sabak pendalaman. Dia sabarlah. Aku rasa
pengalaman Mungkin mematang. betul. Kita Dia dah berapa tahun kan dalam industri. Dah biasa hadap lah kan. hang influencer ni berapa tahun? Aku content creator dalam 4 bulan. Umur anak aku tu. Umur Jannah tu. 2020? 5 tahun. Tak. 2021. Awal lagi. 2023. 2022 lebih kurang macam tu. Aku 2019. Tahu-tahu 7 tahun siap. Uish. Lama weh. Kan? Yang senior. Respect sikit bro. Ubay-san. Jom. Jom melampau. Kan? Ui, lama tu. Ya, hang lama. Sebab tu aku mula-mula macam hang call aku tadi. Cik, ya ada je aku cakap, ish. Influencer sedang mencari gua sekarang. Faham lama kan. Aku macam okey lah. Tapi berada dalam, aku rasa content creator is a new macam cakap new term dalam industri hiburan kot. Kalau dulu kita ada artis ni siapa? Artis ni penyanyi, pelakon, pelawak. Tapi sekarang kita dah kena masukkan content creator. Macam Dan of course lah content creator pun ada grade dia. Grade A, grade B, grade C. Sama lah macam artis apa semua kan. So aku rasa content creator sekarang banyak buat duit lah. Macam hang sendiri lah. ada kata-kata kat situ. Nak kata buat duit tu alhamdulillah kan. Content creator macam hang Cuma business. adakah dia berpanjangan? Macam Kan. hang yang berpanjangan business hang. Berpanjangan sebab tu saya daripada aku mula-mula memang aku berniaga bandel. Kan? Dan- Sebab aku memang minat bandel, memang minat berniaga. Hang punya income daripada content creation tu berapa tahun? Bertahan. Yang betul solid lah. Betul-betul solid. 2 tahun. Pasal 2 tahun lah. 2 tahun Selebihnya duit tu aku rolling buat bisnes. Hang lama lagi. Aku sampai sekarang ada masih ni lah buat Masih buat review pun semua. review. Saya bukan tak mau buat campaign. review tau. Dia macam nak cakap aku lebih kepada aku suka perjalanan bisnes tu. Hang tahu ke journey. aku buat live walaupun tak ada orang, 3 orang, 4 orang, chill lah. Esok try lagi. Betul. Sebab pernah sekali tu aku berniaga. Hang tahu tak jadi. Time tu aku masih ada power dalam ni tau. Influencer Dalam TikTok dalam TikTok shop ni, dalam TikTok ni. Tak jadi. Ada sekali tu 1 bulan jadi bai. Tu rasa dia bai. Hanya Allah je tahu. Bulan tu bila? Sebelum bulan Ramadan. Tahun ni? Sebulan sebelum Ramadan, bukan tahun ni, 2-3 tahun lepas lah. Oh, So patut. hang tahu tak, effort tu macam hang rasa bila bisnes ni kita banyak kebergantungan kepada Allah SWT. Oi. Tak, sebab Solid. yang bagi rezeki Allah. Kalau hang ajar, hang nak tak nak, hang malas ke tidak, Hang lebih 1,800 depan 1,800. Okey, bulan depan 1,800. Kalau ada OT sikit 1,000 lebih 2,000 kan. Kalau MC Kalau MC Argentina menang tak bola lewat tidur. Dosa MC menipu. Kan. So bila berniaga ni macam hari ni untung 100 Ada banyak je. Aku sampai tak aku buat live, orang cakap bang datanglah promote saya punya bisnes. Cakap I feel the struggle. I feel the struggle. Hang buat live, hang buka ni, hang cuba marketing ni. Tapi percayalah, satu hari nanti akan datang rezeki tu. Hang kena Percaya pada nekat usaha. Allah Ta'ala nombor 1. Doa, amalan. hang 2 tahun lepas hang meletup sebelum Ramadan. Dia bukanlah meletup. Maksudnya dalam tempoh tu aku order stock ada design baru. Maka kata Allah bagi 1 bulan tu Allah habiskan semua. Kencang tak? Kencang. Untung. Lepas tu lupa diri. Sebab aku perasan enggak sebab waktu tu hang tak ada kontak aku. Tak silap aku waktu tu aku struggle tu. Kenapa orang kita macam tu? Kenapa orang kita macam tu? Lupa diri. Biasa. Mungkin lah. Aku kadang-kadang aku rasa macam nak cari kawan yang betul-betul ada. Bukanlah kawan influencer. Aku sampai tahap macam tu. Kawan-kawan yang betul-betul For benefit. Kawan-kawan yang betul-betul ada dengan aku, bukan kawan influencer. Aku rasa macam tu. Sebab kawan tingkatan 6 aku masih sampai sekarang kontak aku. Aku susah ke, aku senang ke. Dan antara yang paling lama bersama dengan aku kawan influencer hang. Dah tak ada kan? Tak cerita. Dosa astagfirullahalazim. Bukanlah, maksudnya yang macam aku ni jenis lupa diri tuan-tuan. Kalau saya walaupun dulu kawan dengan 3+1 kan. Kalau depa tak kontak saya tak kontak lah. Saya duduk sibuk berniaga, depa pun tahu.
Depa pun dalam podcast pun dah bagi tahu. Podcast lama. Senang nak percaya. Pergi kedai dia. Sebab aku akan nega. Aku macam pi mampus lah semua. Tapi yang selalu cari saya ni lah. Mamak Ranger ni. Dia lah selalu macam, buat apa? Aduh kau ni. Buat apa? Selalu dia lah. Saya lah rasa saya macam kawan tak berguna jugalah kadang-kadang. Di saat dia susah saya tak ada. Apa kadang-kadang. Selalu tuan-tuan. Ya, Kau ajak. aku punya kereta ni. Aku meniaga apa ni? Relax. Saya macam tu tuan. Bila saya dah masuk bisnes ni kan, dia biasalah tuan kan, kita bergantungan kita. Kalau kita berniaga tak ada. Kalau tak berniaga tak ada. Dia one man show. One man show. Saya 2 orang lah. One man show. Seorang tu. Hak tu tak buat live. Tuan-tuan, Assalamualaikum lah. podcast ni di-set up oleh saya fully. Yes, main phone. Dia tolong sikit-sikit. Aku ajak. Cocok wire. Aku ajak. Dan- di depan dia tak bandar sampai. Dan Yas bawa assistant hari ni sebenarnya. Ada assistant baring. Tengok Netflix. Buka aircon. Sampai bateri ni mampus tadi. Aduh. Hai. Masih dekat dalam. Macam tu lah kita orang pun podcast ni one man show tuan-tuan. One man show, 3 man show. 3 man show kadang-kadang. Hampir kat sini je kan. Yang edit tu aku. Saya banyak edit ni. Clipper. Clipper. So ni pun kita ingat pindah China dah. Tak, kalau anda kata hang pindah China tu tahun depan. Kita buat zoom. Podcast zoom. Memang jadi lah. Memang jadi. Kita buat live TikTok, podcast. Screen record. Tak serius. Hang jadi. Pindah China. Jadi. Uyo. Dah beli rumah gila. Aku dah beli rumah. Anak aku 2. Aku 1. Wife aku 1. 4 rumah situ. Dia pun akan berpindah di China tahun depan lah. Sebab Hujung tahun duk. hujung tahun Tapi tengok lah. terlalu heavy. Kau no Sheila punya orang kata jadual di sana. Alhamdulillah. Tapi hang tahu kan aku. Aku punya Tapi bab mencedas bagi aku boleh. boleh tak ada hal. Tapi sana lagi murah China. Aduh. Tapi tengok pada planning lah. Sebab Kalau ikutkan planning memang kalau ikutkan planning memang dia kena pergi sana. betul. Ataupun aku memang sini, gua duduk sini, gua menguruskan segalanya. One man show lah. Aku kerja sini, dia kerja sana. LDR lah, orang panggil LDR. Tapi apa pun doakanlah perjalanan kejaya Sheila Hamzah dan juga saya dan juga sahabat saya yang lupa diri ni. Okay, supaya sentiasa lah struggle dalam kehidupan. Sebab dia tanggungan hang tanggung wife, anak, adik lagi semua. Saya wife, anak semua, komitmen tinggi kan. Sama lah bagi aku rasa Kita punya ekonomi kita sekarang ni kebanyakannya ramai yang struggle. tapi lelaki punya struggle. Sebab tu lah Aku bila orang cakap pasal struggle ni, man ni dia tak cerita. Kita tahu dia struggle, tapi dia takkan cerita. aku tak suka budaya struggle tu. Dia bukan struggle, dia Dia eager nak cari duit tu. Dia mari lah guys. Sorry guys. Aku pula pegang. Aku tak boleh pegang mic. Tapi sedap pegang mic. Sampai kau tanya kat bawah tu apa. Okay. Sorry dah bye. Sensor boleh? Benda ni filter. Oh, betul. Filter ni aku dah kena buang sebab hang kata, Tak ada bau pun. Sampai kau bau sekarang boleh tak ada. Aku rasa eager lah. You panggil eager. Struggle macam eager macam mana? EAGER eager. Keinginan kita tu. Yalah, keinginan untuk bagi kesesaan Nak duit, pada nak keluarga. duit. Yes. Aku rasa Kita bukan nak duit tau. Aku rasa kita bukan nak duit. The term kita nak duit tu bukan. kita nak bagi orang yang kita sayang tu Yes, happy. dia happy. Dia senang. Contoh kita tengok andai katalah bini aku kerja kan. Aku kadang kalau bini aku dapat job review aku macam aduh, aku tak mau tengok hang ni. Aku dah tengok hang struggle jaga anak. Aku tak mau tengok hang struggle jaga cari duit. Aku sampai tahap macam tu. Dia ambil, aku cakap hang nak ambil job, hang tahu duit tu duit hang. Betul. Hang nak belanja duit hang tu tau.
rumah apa semua aku baik. Aku sampai tahap macam tu aku cakap dengan dia. Tapi kalau tak dapat ambil tak apa, saya cuba, saya cakap. Saya cuba, apa yang kesesaan kita dah cukup dah. Aku pun Syam nyanyi, kita tahu lah. Dan of course gaji dia lagi banyak daripada aku. Yalah. Kita nak lawan gaji dia pun, kita bekerja bawah betul. Betul. Tapi bila tengok dia nyanyi, apa tu, dia penat lah aku macam, Kita macam saya boleh. Awak santai. Tapi dia passion ni. dia memang kita tahu lah passion dia macam Takkanlah kahwin macam jangan menyanyi apa semua, hang tolong duduk rumah apa semua, jaga anak kan. So aku biarkan dia. Tapi aku cakap dengan dia, awak kena tahu saya mampu. Jangan ada rasa yang kalau awak tak kerja, anak-anak nak makan apa semua. Jangan risau benda tu. Sebab so far alhamdulillah daripada kahwin sampai hari ni, nafkah apa semua okey semua kan. Allah bagi rezeki kat aku semua. Aku cakap dia selagi lelaki tu mencari, lelaki tu usaha, aku yakin rezeki tu pun akan ada. Dia yang one time bila contohnya macam condition di mana isteri ni lebih bergaji daripada lelaki kan. Isteri tak bagi lelaki kerja. Itu problem. Itu bagi aku problem. Sakit. Sebab hang kena tahu, lelaki ni main dia memang cari rezeki untuk keluarga. Walaupun settlekan keperluan hidup, contoh macam rumah, makan, anak-anak, walaupun tu saja. Anda katalah lebih kalau hang nak bantu sikit tak ada masalah. Tapi lelaki memang kena tunaikan tanggungjawab tu. Itu tanggungjawab dia. Kalau dia tak buat benda tu, Itu bahaya. Itu bahaya. Betul. That's why walaupun sial lah suami saya, tak, bukan sial. Laki memang macam tu, memang akan nampak kesian. Laki memang kesian sampai sebab apa? Tanggungjawab dia ada mak, ada ni apa semua. Dia kena susah sampai dia meninggal. Itu dah. Dia bukan kena susah, dia kena cari duit. Dia kena man memang macam mana cakap dia eager aja, eager to work. Sebab itulah kita ni orang lelaki ni orang cakap apa, nakoda dia tu, dia yang macam lagu Sheila, pemimpin. Nakoda. Itulah kita jadi pemimpin apa semua. Wanita juga boleh memimpin. Betul, boleh. Bukanlah kita kata tapi perempuan tak kerja. di dalam rumah tangga, itulah lelaki memang kena jadi tunjang dia. Ya. Kalau tunjang pun tak betul, takkan nak makan benda lain. Tunjang sedap orang makan. Tunjang, panggil tunjang. Makan lah tunjang. Sedap tu. Aku kan Pak pelik tu aku tak boleh makan. Pelik aku tak makan. Macam bini aku suka makan kaki ayam. Weh, aku tak boleh makan. Kaki ayam solid weh, sop kaki ayam. Makan kan. Sedap tu. Aku tak boleh makan je weh, kaki ayam. Macam mana? Orang boleh makan kaki ayam. Sebab aku dah tengok kan sebab dulu aku duduk kawasan perkampungan, aku tengok ayam tu macam mana kaki dia apa semua. Tapi so aku dah terbayang kaki ayam tu selepas masak tu, aku dah teringat sebelum masak tau. Tak, kaki ayam yang sebelum masak memang kotor. Tapi lepas diorang dah cabut bulu, dah bersihkan apa semua, dia kulit tu je. Dan di dalam kaki ayam tu dia ada macam satu tulang yang lebih solid. Ada tulang? Ada. Memang tulang pun. Sebab angkat kan. Dia kata bagus collagen. Tapi itulah, saya masih tidak faham. Buntut ayam hang makan tak makan? Buntut ayam dulu makan. Tapi lepas aku dah macam dapat tahu tu buntut ayam. Bukan. Aku beli pasal malam, makan macam tu. Ada hijau. Aku picit. Weh, keluar kuning tu. Dia cuci tak bersih. Maksudnya kena picit dulu sebelum masak ke apa? Tak bersih kan, nak picit apa ke apa. Jubuk ayam tu dulu. Saya part time aja goreng ayam goreng. Hantar best seller adalah jubuk ayam. Jubuk ayam sedap tu. Weh, Cina, India, Melayu, semua cari jubuk ayam. Macam pemimpin angkat. Cina, India, Melayu, semua cari jubuk ayam. Weh, aku sampai pelik. Jubuk ayam ada. Aku cakap, dia boleh buka sikit-sikit mak RM10. Aku cakap macam mana? Dan aku boleh lah makan sebab aku kan dia kata ambil makan. Aku tobat tak sentuh tu. Tengkok ayam aku sentuh. Tengkok ayam sedap. Tengkok ayam sedap. Dan susah dulu. Tengkok ayam tu buat sup. Tapi betul lah, susah lu tak mampu beli ayam kan. Beli tengkok ayam. Orang panggil beli spare part. Beli yang kecil-kecil kan. Apa yang ada sisa-sisa. Jalan mak jalan. Tulang. Asal barang rasa ayam okey. Mak aku lagi teluk. Teluk. Mak aku lagi teruk. Dia cerita dulu dia punya susah lagi lain tau. Macam tak macam zaman kita. Kita susah pun still ada makan.
Kan? Zaman mak aku dulu, dia punya susah tu mak aku cakap rendang raya, cari ayah nak buat rendang. Adalah kedai orang kata kedai jual ayam siap Pencet. semua. Dia kata, "Adik, nak beli ayam." Pergi beli ayam tak ada, ayam mahal. Lepas tu dia kata nak murah-murah ada, dia bagi tulang. Tulang tu buat rendang cik oi. Bayangkan sisip Macam apa ni? tulang. Macam kat pasar malam rangka ayam. Macam rangka ayam tu, tulang tu kan, dia dah buang Buat semua rendang. isi, buat rendang. Aku cakap, "Ish, struggle gak depa ni." Dan depa boleh makan ayam waktu tu saja rendang. Boleh makan ayam waktu raya saja. Buat rendang tu lah. Selebihnya tak makan ayam. Aku memang dengar, "Uish." Kadang-kadang makan nasi dengan garam. Tapi macam kalau hang sekarang mustahil lah tak makan ayam. Ui, sekarang tinggal tulang. Ayam makan Ayam tulang tinggal. Kan? Kalau kita kata kita susah tuan-tuan, makan ada lagi. Jadi bersyukurlah. Betul. Lain orang lain susah. Soalan dia apa? Ui, kenapa sampai ayam? Apa benda soalan kita tadi? Kenapa Gen Z dipersalahkan? Bukan. Bukan. Oh, barang. Benda yang berbaloi apa tu. Berbaloi dengan tak baloi. Jadi tuan-tuan, apa? Kita dah cover sampai 40 minit. Satu soalan. Jadi tuan-tuan, komenlah di ruangan komen. Apa barang yang berbaloi? Apa yang tak berbaloi untuk tuan-tuan beli? Di era. Yeah. So guys, soalan ketiga kita. Yang ni okey kat sebenarnya. Oi. Apa benda Hmm? yang orang salah faham tentang kerja kau? Contoh content creator. Satu video senang rekod satu video. Tak tahu dapat 5,000. Betul. Aku rasa orang banyak salah faham yang content creator ni Easy money. easy money. Senang. Hang buat video, hang buat review, hang dapat duit. Hang meniaga, hang dapat Kadang duit. orang yang tanya aku random kan. Oh bhai, satu video berapa? Tu. Oh, satu video dalam 6,000 kan. Best ya. Duduk rekod cakap-cakap 6,000 Sebulan berapa video dapat? Aku macam, makcik. Jangan sampai saya mula. Don't let me start. Dia orang rasa macam content creator ni boleh buat banyak duit. Oh, hang sempat sedawa. Sebab sedawa. Content creator ni buat banyak duit. Memang boleh buat banyak duit. Memang boleh buat banyak duit. Tapi tuan-tuan kena tahu, setahun 2 tahun. Itu bagi saya. Kalau macam hang tengah Itu top, on top. hang tengah on top. Setahun 2 tahun. Dan the reason hang on top pun kena ambil kira kat. Macam aku kan. Aku buat konten daripada tahun 2018 lah. Bergelar content creator ni 2019 lah kan. Mana ada payment. Betul. Buat video Mula-mula. suka aku dulu mula dengan infotainment. Buat tak ada. Main nome. Main nome pak ada Ramai. audience. Okay, kita build up brand kita tu sampai orang tahu, Ubay ya Omi TV. Faham. Sampailah dapat job. Job pertama 300. 300 200 lupa yang Rizky Custom tu kan. So orang tak nampak benda tu. Betul. Orang tak nampak macam mana Build start up. kita. Kita nak nampak, hang tahu macam setiap orang dia ada niche masing-masing yang orang suka. Contohnya macam Ubay kan. Orang suka dia buat pick up line. Macam saya, orang suka saya live kat luar. Masak-masak. Macam kawan kita Mamat, orang suka tengok dia dalam kereta. So bila kita tukar niche, contohlah macam dah start, kita akan jadi slow. Tara nak dapat niche yang kita tu hantar, macam-macam video try, hari cuba. Dan kita orang pun ada kerja hakiki. Betul. Waktu tu ada kerja hakiki. Macam saya tu aku tafiq lagi. Aku jaga masjid lagi. Jaga masjid. Lepas tu masjid. sambil menjaga bandar. Lagi mana? Saya dengan kerja editor. Kerja editor Mat. Waktu tu. So anggota dalam harian hang settlekan kerja hakiki, hang fikir lagi macam mana aku nak dapatkan niche yang ni. Hari-hari yang post video, naik tak naik belakang cerita, hari-hari post. Lepas tu cuba lagi, jumpa kawan ni, buat itu, buat ini sampai hang dapat. Dan tujuan kita buat video tu bukan macam
lepas ni bolehlah dapat job bukan? Betul. Kita tak ada sedikit pun terkelumit dalam hati nak ada, aku nak dapat job yang nak follower satu banyak. video 2,000, 1,000. Tak ada. Tak ada. Permulaan dia, saya buat video. Kalau Ubay, hang apa? Permulaan Permulaan hang buat video tu sebab apa? memang bosan. Hang memang minat edit video apa semua. Aku minat edit. Aku buat video orang minat. Lepas tu tengok main Ome lah saja. Main Ome, edit video Ome. Lepas tu Aku tak letak aku. Okey. dia Nampak? kentut lagi. And then edit video Ome, post lah letup. Tak ada niat pun. Betul. Post ni aku famous. Betul. Tak ada. Sama macam Mamat kan waktu tu dia cerita dengan kita. Tegur-tegur orang. Dia tegur-tegur orang. Ya, nak betulkan mana yang silap. Dia tegur orang tu bukan teguran pertama tegur famous. Betul. Dia tegur banyak kali dah. Betul. Lepas tu sampailah satu yang famous. Memang ada bau. Memang bau extra jawas original. Betul. Lepas tu sampailah dia dapat orang kenal dia dengan hang tak nak dapat branding tu. Muka hang tu orang kenal hang dengan apa? Contohnya orang kenal dengan Ubay dengan Oma TV, hang kenal Mamat dengan dalam kereta tegur-tegur orang kalau orang buat silap. Orang kenal Mak Yah dengan les atas bumbung. Kelang kabut. Kelang kabut apa semua. So hang tak nak dapat tu. Aku rasa lama dan juga pada permulaan dia kita orang tak fikir pasal duit. Memang mula-mula tak ada macam tiba-tiba aku memang target nak dapat 10,000 dengan buat video. Tak. Dia adalah pada permulaan dia saya buat video untuk dapat engagement dekat akaun saya supaya saya boleh meniaga bundle. Lebih kurang macam tu. So dari situ kita orang macam ini adalah peluang pekerjaan. Ini adalah peluang untuk saya mengembangkan bisnes saya. Dan banyak orang yang salah anggap lagi. Aku rasa buat video seminit Dah. Aku selalu dapat tu. Macam saudara mara yang ni kadang even kawan-kawan macam alah video 2 minit 5,000 boleh lah baik. Tak. Video 2 minit tu satu storyline, storyboard, editing, jalan cerita, hang nak lakon apa semua. Aku rasa the whole for one video kurang lebih 5 jam 6 Betul. Betul. Hang nak dapat angle yang ada orang jenis ADHD macam bini aku bukan ADHD lah, ada apa lah. Setiap angle lah tak kena kalau aku ambil. Aku jenis mampu janji aku rekod pak balik aku fikir edit macam mana. Aku edit penting. Nak hook dapat dia. Tapi bini aku angle mula-mula shoot tu dia nak penting. Dia nak orang kata tu solid dah. So aku macam ada orang dia akan makan masa lama. Contohlah orang make up. Ingat senang buat video tu. Video memang 20 saat. Ketak lama cik oi. Saya pernah dengar cerita biasanya depa shoot satu ada yang ketak yang lagu yang macam yang Sally buat apa tak ada lagu Bollywood tu. Weh, hak tu 15 jam weh. Shoot tu saja. Inna lillah. Untuk video yang tak sampai 1 minit tuan-tuan. Bagi saya crazy lah. Sebab tu bila depa yang bahagian beauty ni up sampai bila aku faham dia memang heavy. Dan bila orang cakap buatlah video makeup lagu-lagu kan, Han tampal pak dia jadi blusher. Han tak nampak yang dia black. Han dia bagi nampak dia mata tak bagi ni. Tak nampak benda tu. Dan even podcast ni sendiri sejam lebih. Daripada podcast ni sejam lebih. Hang tahu tak? Sejam lebih podcast. Live kita rekod daripada pukul 9. Lah ni dah dekat pukul 12 dah. Datang rumah pukul 5. Epak lu ambil idea lu, set up dulu. Mandi kolam. Tuan-tuan dan perempuan. Tadi kami mandi kolam tuan-tuan. Dekat area ni lah. Rumah saya ni kan swimming pool saja bagi macam energetik. Mandi kolam ada pula. Ajushi. Opa. Bukan opa tu dah melorot dah tu. Ajushi. Orang tua Ajushi. Tuap tu tuan-tuan. Tuap tu pakai baju t-shirt. Saya tua tak ada masalah. Ajushi tua tak ada masalah. You can go. Tapi Ajushi ni dia pakai spender jaring. Saya cakap dengan Ajushi ni hang beritahu, hang ingat hang punya Ajushi sangat ke? Hang tahu tak kami tak fokus berenang tadi. Sampai
Pom, terjun, happy. Terjun kan, sak, mandi, sak, toleh kanan. Weh, macam mana dia? Transparent tuan-tuan. Boxer dia transparent. Aku pun macam, ish, pakcik ni. Kami macam pandang, saya pandang ya pandang saya. Pandang Mak Arif. Saya cakap dia ingat ni kau layak panas dekat Tokyo ke apa? Ingat apa dekat macam Japan punya apa sauna ke. Aku jam. Nasib tak ada budak-budak ramai tau. Asing tempat-tempat budak. Kena ada budak tu dia tarik. Settle lah, juicy tak juicy. Tapi itulah tuan-tuan, pakailah pakaian yang betul ya. Sebab tu kan, kalau hang pergi Maldives, sebenarnya better asingkan tempat mandi awam ni perempuan dan lelaki. Contoh macam Ajusi tadi kan, ada perempuan boleh tengok kan. Oh betul. Kalau lelaki kita mungkin boleh terima ya. Maldives asing ke? Maldives kalau dekat tempat awam dia asingkan beach lelaki, beach perempuan. Oh iya ke? Bagus kan. Maldives ni dia adalah negeri Islam. Kalau hang pergi yang tempat hang nampak bogem macam aku pergi viral lu kan, Spina Biru, Spina Pink tu, hak tu adalah pulau private. Bila pulau private, depa tak masuk dalam larangan Private property. private property. So depa tak masuk dalam larangan. Yes. Kalau hangpa pergi dekat betul-betul Maldives punya community, dia punya negara tu, Islam lah banyak. dia memang Islam. Makan aku makan semua, depa masak boleh makan. Depa Islam. Ya, tapi kenapa hang berada di private property tu? Okay. Instead of pergi kat tu, yang awam tu orang sponsor, so promo bis tu. Hang kena lagi. Hang jangan buat andaian. Dan tapi hang boleh promote yang awam ni kak. Sebab yang pasal Islamik ni aku baru dengar hari ni. Apa tahu? Aku baru dengar 10 sampai tu lah. Tapi hang tak beritahu kan dalam TikTok? Tak beritahu dalam TikTok. Islamik apa semua. Tak beritahu. Dah live je lah aku beritahu. Sebab hang highlight kan yang panda. Itu moment. Moment. Tapi memang tak pakai apa-apa. Tak pakai apa-apa. Tak pakai apa-apa. Depa pakai hindu lah, pakai biasa, pakai macam bikini tu, bikini. Tapi hang tak ada nampak yang Bogel tak ada. Di private property tak ada bogel lah. Betul. Hang betul dah check lah semua. Yakin. Tapi itulah aku cakap, once in time aku nak try bogel. Bukan. Hang ni teringat Ajusi tadi lah. Bukan, aku nak try pulau tu lah, yang community Islam di sana tu. Okay. Aku nak tengok macam mana masjid depa, macam mana depa punya community Islam di sana, beach depa asing. Tu yang aku macam nak ni. So maksudnya experience benda tu. Pergi Maldives tu sponsored by the company. Hang memang tak cari langsung lah masjid, tak solat apa. Tuan-tuan, tolong ambil dia, aku dah serabut dah. Dia bukan tak cari, sebab job aku adalah follow the itinerary lah. So itinerary tu sampai je dekat airport, kita tak masuk mana-mana dah. Terus naik boat, terus pergi kat pulau tu. Lepas tu kita dah macam 3 hari 2 malam je dia pergi masa. Sampai tu terus nak kena pergi promote lah. Tu yang aku 3 hari aku promote kat situ. Itu yang sekejap Spina Biru, sekejap makan, sekejap ini. Aku hari live. Tapi hang masih ingat Spina Biru tu punya look? Masalah lah dia ni. Aku rasa aku nak tangkap Juicy tadi, aku nak boh dia sekali. Dia merosakkan otak kawan saya. Okay guys, cerita pasal Juicy tadi kan. Lepas dah cerita Juicy tu, Mak Arif cerita dengan saya. Itu hari mereka pergi Port Dickson. Si Ilyas ni pergi Port Dickson, bawa anak-beranak dia, bini dia apa semua, bercuti. Termasuklah adik dia, Mak Arif. Check in. Esoknya pergi jogging pukul 8 pagi guys. Pukul 8 pagi dia pergi jogging. Dia berlari lah dengan Mak Arif. Mak Arif kejap aku pagi-pagi. Beh, jom lah. Aku memang nak layan Netflix lah. Lepas tu jom lah beh jogging. Lepas tu cakap, aduh hai, dah panas terik lah. Nak dekat pukul 9 kan nak panas terik. Dia pun saya pun ikut lah dia. Dia bawa dekat tepi pantai mana tahu aku tak tahu. Sepanjang pantai tu aku kena gigit dengan agas. Agas orang panggil. Kena gigit kan. Serangga. Dia Mak Arif pula jenis tak relax. Member besar-besar bas.
Bawa pergi 5 km 5 kilometer jogging. Dia orang jogging sampai 1 tengah hari. Tak dibuat orang, tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahu. Wih. Dan dia jogging tu, nyamuk ni. Betul? Sambil depa jogging, dia ni pergi minum ayak apa? Ayak apa? Aku minum air vitamin. Ayak vitamin. Rasa minum ayak vitamin Dah penat. laju sikit ni. Minum sejuk. Tak tahu apa jadah minum air vitamin. Dia lari. Sakit perut nak terberak. Lepas tu saya nak jalan nak masuk sebab saya hotel tu macam hotel. Wih. Hotel dia bukan hotel kau. Dia pelik weh. Satu lorong tu kosong, aku seorang ada situ. Takut Cik Mat. Takut gila. Dia hotel Private tu, property lah. dulu dia bukan private property. Dia macam hotel, dulu hotel. Hotel lama. Hotel lama. Lepas tu aku nak naik ke dia tu sebab aku turun kat bawah. Jalan ikut laluan pantai. Bila pantai dah ayak dah naik, dah tak boleh lalu lah. Oh. Itu yang saya cakap, tak apa Arif, kita mandi dulu lah, sejuk kat badan. Arif mandi, saya buka seluar, saya berak kat dalam air. Ui, smart tu. Tu first time saya rasa experience. Sebab tu saya cakap, dalam hidup ni sekali cuba. Sekali benda tu tak memudaratkan, kita cuba. So saya pun buka seluar, saya masukkan jubuk dan ayak. Saya Tapi lepaskan semua sebab dia sekali jalannya. Sebab benda tu macam memerut kan. ya, tahu. Aku pusing belakang. Weh, Arif. Lepas tu saya teringat kejadian Mak Arif kejut saya. Pukul 8 pagi tu saya nak bagi dia present. Ataupun bahasa Melayu dia hadiah. Saya ambil tak kat tangan. Saya pergi kat dekat dia, saya suruh. Ui, Arif. Tobat memang istria bro. Memang istria bro. Pengotor guys. Dia bukan apa. Aku dah tak tahan sangat bye. Aku bukan masalah pengotor. Ya. Aku kalau dengan orang luar, aku tak buat macam tu. Hang gila lah. Nah, sebab adik aku ni memang aku suka perkenal dia. Kan. Aku kadang kencing kat jamban. Aku malas nak tutup pintu rapat. Sebab bukan ada siapa pun kat kedai aku tu. Dia kadang-kadang datang. Biar aku cakap, hang ni. Dia cakap, tu saya. Dia boleh open toilet sambil Sambil borak. Apa-apa. Borak. Sambil borak. Dia borak. Aku cakap alhamdulillah sekarang. Aku cakap, aku dengan tak pakai apa ni, tak tutup pintu dia. Alhamdulillah je. Dia borak dengan hang ke dengan adik? Dia aku ajak budak ni. Tapi kita elakkan lah macam tu. Tidak bagus lah Tapi nak buat macam mana, dia pun macam ada sikit. Dia boleh kawan dengan Seti Arif ni mak saya sekolah lah. Tak silap saya lah di Diagnosis Donostram. Diagnosis Kepala pakcik. Didiagnos mild autism pada waktu kecil lah. Tapi hebat Allah Ta'ala. Okey lah. Tak. Tak okey. Tapi Allah Ta'ala tetap hebat. Allah Ta'ala tetap hebat. Dia Arif tu bagi aku okey, dia macam belajar apa macam semua. hang kan. Hang tengok Seti Improve. perlukan treatment sesuatu. Macam adik aku ni, mak aku tak treatment. Treatment dia rotan, lempang, penerajan dengan wayar perut nasi. Itulah treatment yang mak aku bagi. Tapi alhamdulillah lah dia Jadi orang. jadi orang kan. Dan dia nampak normal lah. Dia dapat normal. Lepas tu saya pun training dia supaya boleh bercakap dengan orang. Apa yang boleh cakap kadang-kadang di gurau dengan perempuan kasar tau. Macam mana gurau dengan adik ipar aku kasar. Lepas tu aku cakap, Arif, ada satu benda part kita tak boleh sentuh. So dia akan faham. Contoh macam kat perempuan kita tak boleh sentuh pasal berat badan. Kita tak boleh sentuh pasal scan tinggi ke apa ke. Kadang-kadang nampak kalau dengan kita dah biasa okey. Dia autism ni dah ada banyak spektrum apa. Tapi most of the autism dia ni jujur. Yes, Dia direct. dia Macam Mangkuk Ayun ni tadi. Nampak si Hajima apa tadi? Oi. Kita dah tahu. Tiba-tiba dia call tau. Kita tak tahu. Kita ingat tu pakcik Cina. Lepas tu tiba-tiba dia call. Cakap Korea. Dia pergi cakap sekian. Aku dah cakap, ui. Ya. Aku cakap Arif. Tapi kita faham tau. Kita nak marah dia. Tapi saya ajak lah, educate lah. Saya mestilah adik saya sendiri kan. Takkanlah saya nak biar dia hanyut Dilanda ombak. Yang saya ada tai mestilah tadi. ajak. Saya mestilah ajak dia adab apa semua. Ada. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sama je Seti pun.
international school. First week pergi sekolah. Masuk sekolah, jumpa kawan-kawan Arab. Kan ada ya yang kulit gelap. Hey, why you black? Oh, faham. Dia orang direct kan. Macam tak bodoh. Dia orang kurius. Kuris satu. Berani tu dia lauk sangat. Dia lauk. So Kan kadang-kadang kita nampak macam kita tak cakap kita macam kalau kita ada sesuatu dalam kan, depa macam terus tak cakap dulu. Okay. macam Mimi lah. Dia mula-mula jumpa Mimi. Dia tanya, Mimi juling Aku cakap bukan. Dia kan kadang-kadang ada macam dia lari sikit macam juling itik panggil. Juling air. Lama-lama dengar suara ni. Juling air. Juling air. Tapi tak adalah bini aku macam teruk hak bongok ni pisang. Aku pun macam aduh jam Dia kadang Lepas tu kawan-kawan tak payah. dia kadang apa ni? Datang dah kudu itu air gemuk. Dia macam dia kurus. So kalau korang jumpa Mak Arif ni, layanlah dia dengan penuh kasih sayang. Lagipun autism ni dia perlukan banyak orang kata apa? Bagi macam banyak Pergaulan. Pergaulan Bebas. Bukan. Pergaulan kurang bebas. Pergaulan, lepas tu banyakkan didikan. Dia akan faham. Satu hari dia akan faham. Tapi ni dah 2 hari tak faham je. Bagi je. Okey, jadi itulah dia sedikit sebanyak yang kita dapat borak tentang benda yang orang salah faham lah. Yalah. Kita punya kerja ni. Macam mana dan sebagainya kan. Tak boleh ni, kita tak boleh sambung lagi satu soalan ni. Bahaya ni. Aku risau sekejap lagi podcast ni 3 jam. Kita kena ada episod yang baru. So guys, itu saja. Sampai di sini saja episod kita. Terima kasih. Thanks for watching guys. Dan kalau korang ada siapa-siapa lah, kita mungkin dah boleh terima guest. Rancak sikit. So kalau korang kalau ada yang willing untuk masuk podcast kami ni, dan korang ni seorang yang contoh pekerjaan korang tu penjaga bilik mayat, pencuci najis haiwan, yang macam rare-rare kan. Aku teringin nak interview orang yang hantu kan, kalau biasa Chinese ke Indian kan bila diorang meninggal kan diorang kena make up dulu kan. Aku nak interview orang yang make up. Faham? Share experience diorang. Yalah. Mungkin selepas ni kita akan masuk bab-bab seram. Ya. Oi, sebab podcast kat Malaysia ni kalau orang tengok 10, 9 untuk seram. Tapi orang memang suka cerita seram. Kita buat seram lah. Seram. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, seram. Next podcast kita akan berkongsi kisah seram Ilyas dan juga saya. Tapi korang kena faham lah. Kalau rasa yang mana boleh percaya tu, korang percaya. Kalau yang macam iya ke ni, tak payah. Okay. So guys, itu saja. Thanks for watching. And jangan lupa subscribe. Tolonglah 100,000 subscribers tahun ni. Please lah guys. Tahun ni? Nak dah lagi berapa bulan? Ada 40,000 lagi ni. 40,000 boleh? Boleh. Hang kena tahu 100k yang pertama memang susah. Selepas tu hang senang nak 500k 1M. 100k tu memang susah. Okay. Trust me. I will trust you bro. Yeah. And you guys, please don't let my trust broke. Keep consistent. Keep consistent. Okay. Okay, jangan lupa dapatkan tiket Sheila Hamzah di Genting Highland dan juga tiket Sheila Hamzah di banyak-banyak venue di China. So jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ui, salam muzik.